Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aish Iskandar bin Kamarudin, bernombor matrik C23A1044. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya bagi subjek sastra Islam yang bertajuk Analisis Lagu Demi Masa oleh Raihan berdasarkan teori takmilah. Jadi secara latar belakangnya, kumpulan Raihan ini merupakan pelopor era nasyid moden. Lagu Demi Masa dipilih kerana ia syarat dengan pesanan berteraskan surah Al-As dan juga hadis Nabi SAW. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis teks dan juga analisis lirik untuk melihat sejauh mana mesej dakwah dan nilai estetika disepadukan di dalam lagu tersebut. Seterusnya kita beralih kepada permasalahan kajian. Walaupun lagu ini sangat popular, ulasan sedia ada sekadar melihatnya sebagai hiburan dakwah umum tanpa bedahan teoretikal yang mendalam. Selain itu, wujud jurang akademik kerana teori takmilah ini lebih kerap diaplikasikan pada teks sastra tradisional seperti novel dan puisi berbanding lirik lagu nasyid moden. Melalui sorotan kajian, beberapa pengkaji terdahulu seperti Ghani ada membedah lagu ini tetapi menggunakan analisis semiotika, manakala Zulkifli dan Osman pula membincangkan peranan nasyid sebagai seni bunyi ataupun handasat al-aswad untuk dakwah. Justru kajian saya ini hadir untuk mengisi jurang tersebut dengan memfokuskan aplikasi teori takmilah sepenuhnya ke atas lirik lagu ini. Jadi sebelum saya pergi kepada dapatan kajian, izinkan saya menerangkan serba sedikit mengenai teori takmilah. Teori ini merupakan sebuah teori sastra Islam yang telah digagaskan oleh Prof. Dr. Syafi'i Abu Bakar pada tahun 1993. Tunjang utama teori ini ialah falsafah tauhid, di mana konsep dasarnya melihat sastra dan seni sebagai medium untuk menonjolkan keindahan dan juga kesempurnaan Islam. Terdapat 7 prinsip utama dalam teori takmilah dan kajian saya memfokuskan kepada bagaimana prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam seni kata lagu Demi Masa. Okey. Melalui dapatan dan juga perbincangan, saya telah memecahkan analisis lirik ini kepada 6 poin utama teori takmilah. Jadi, pertama sekali adalah prinsip ketauhidan ataupun sifat kamal Allah. Melalui bait lirik, demi masa sesungguhnya manusia kerugian, ia menekankan kekuasaan mutlak Allah SWT sebagai penguasa masa. Jadi yang kedua pula adalah prinsip kerasulan, iaitu insan kamil. Hal ini dikesan pada lirik, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, yang merupakan adaptasi langsung daripada hadis Nabi SAW untuk pengurusan hidup yang bijak. Yang ketiga pula adalah prinsip keislaman ataupun syamil dan kamil. Melalui lirik, melainkan yang beriman dan beramal soleh, yang menunjukkan kesepaduan antara akidah dan juga syariat. Yang keempat pula adalah prinsip keindahan, yang di mana estetika sastra Islam. Hal ini dilihat melalui pengulangan chorus demi masa. Ini membuktikan keindahan rima nasyid ini bukan sekadar hiburan kosong, malah wadah penyampaian kebenaran ilahi. Yang kelima pula adalah prinsip pengkarya bersifat takmilah. Jadi di sini kumpulan Raihan ini berfungsi sebagai ejen penyempurna akhlak masyarakat melalui medium seni suara. Akhir sekali adalah prinsip kesan terhadap halayak, iaitu penyucian jiwa melalui perincian lirik, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Ini memberikan kesan tazkiyah al-nafs
penyucian jiwa yang mendalam kepada pendengar. Sebagai rumusan, kajian ini membuktikan bahawa lagu Demi Masa oleh Raihan bukan sekadar hiburan kosong untuk sedap didengar sahaja. Sebaliknya, ia adalah sebuah karya seni yang sangat hebat kerana berjaya memenuhi semua prinsip teori takmilah. Gabungan antara irama nasyid yang merdu dengan lirik yang diambil terus daripada Al-Quran dan hadis membuatkan lagu ini bukan lagi hiburan biasa, tetapi telah bertindak sebagai medium dakwah yang sangat berkesan. Lagu ini bukan sahaja menghiburkan, malah ia mampu menyentuh hati, memberi kesedaran rohani dan mendidik kita semua untuk menjadi insan kamil, iaitu manusia yang lebih baik dan tahu menghargai setiap detik usia yang Allah berikan. Ringkasnya, melalui lagu ini, Raihan berjaya menunjukkan bahawa seni muzik dan dakwah boleh berjalan seiring demi kebaikan jiwa kita. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.